Tapi Allah panggil Muhammad menghadap Allah di Sidratul Muntaha semata-mata nak terima kewajipan sembahyang. Betul, ulama-ulama kata ini nak beritahu kita ibadat sembahyang paling penting dalam kehidupan kita. Hingga Nabi sebut dengan sabdanya, qala Rasul al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salat. Tuan-tuan tolong beri perhatian. Ini Nabi sebut yang membezakan seorang muslim dengan kafir tinggal sembahyang. Siapa sembahyang dia Islam, siapa tak sembahyang, siapa tak sembahyang, yang lain tak berani sebut. Ya, tak berani sebut. In Nabi kata, bukan saya kata. Hadis sahih dengan sanad yang sahih. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salat. Yang membezakan seorang Islam dan orang kafir tinggal sembahyang. Tuan-tuan sembahyang Islam, di sana seorang tak sembahyang kafir. Hai, Ustaz ni berkafir orang pula lah. Bukan saya berkafir, kan Nabi kata, bukan saya kata. Cuma kita kena faham kafir apa. Ulama-ulama kata kafir ni ada dua jenis. Kafir ada dua jenis. Yang pertama, kafir yang tak terima Islam. Orang-orang yang tak terima agama yang dibawa para Rasul, itu nama dia kafir fajir, ataupun dipanggil kafir fujur. Betul tak ayat 7 surah Nuh? Kita rujuk ayat 7 surah Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Itu kafir fujur. Orang yang tak terima agama Allah, dia nama dia kafir fujur. Tetapi dalam Islam tak sembahyang, dia kafir juga, tapi kafir fasik. Tak ada dua tu. Kita kena faham dah. Orang Islam bila tak sembahyang dia kafir, tapi kafir apa? Kafir fasik. Dua-dua kafir ni sama. Kafir dalam Islam ke, kafir dalam luar Islam ke, bila dia kafir, dia buatlah kebajikan macam mana pun, bagi dia pahala tak ada. Orang Cina, orang India bukan Islam, tuan-tuan, bila dia dapat tahu orang nak buat masjid, dia bagi berapa? 1,000, 10,000 dia bagi. Hari ini orang-orang bukan Islam banyak bagi derma. Hari ini banyak bukan Islam buat kebajikan. Macam baru-baru ni seorang imam dari Kedah, pening kepala, dia telefon saya, kata, Ustaz, saya ada masalah apa? Ni Cina bagi lembu seekor suruh buat korban. Tak pening kepala. Cina bagi lembu, hantar lembu, suruh imam, ini lembu angkat buat korban. Imam yang pening kepala, dia telefon saya, Ustaz boleh terima ke Ustaz? Saya kata, betul boleh terima. Bukan buat curi. Dia bagi. Habis nak niat macam mana Ustaz? Nak niat ini lembu korban si Acong Allah Ta'ala. Saya kata, tak payahlah niat korban. Kalau dia buat korban mana ada pahala bagi dia. Awak sembelih, makanlah lembu tu. Sembelih belum raya pun tak apa. Tapi niat apa lagi dah? Makan lagi halal. Cina bagi. Apakah bagi dia pahala? Tak ada. Kalau dia orang bukan Islam, dia dari Islam pun orang tak sembahyang sama juga. Tak sembahyang tapi pergi puasa tak nak tinggal, buat penat je. Dalam Islam tak sembahyang, pergi haji, ada pergi haji tak sembahyang, balik Mekah ke Tayyab tak tinggal, sembahyang haram tak ada. Ada, saya jumpa dah pergi haji, balik orang panggil tuan haji, panggil ke Tayyab, sembahyang tidak. Kalau begitu, kalau ada orang Islam tak sembahyang, tu tetap baca. Dalam Quran Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Cuba sambung. Alladzina hum an salatihim sahun. Apa makna dia? Neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang.
Ni yang semayang ni. Orang semayang masuk neraka wail. Kau tak semayang? Lagi teruk. Dia semayang masuk neraka wail macam mana? Pasal apa? Bukan semua lah. Ada sebab. Sebab apa? Alladzina hum an. Sebabnya kerana mereka mengenai satu semayang an, solat di tengah salawat, tinggal satu semayang, maka mereka masuk neraka wail. Itu nak cerita hebatnya semayang. Allahu Akbar, tuan. Kalau satu semayang tinggal boleh masuk neraka wail, kalau tak semayang lagi teruk. Diperkuat dengan hadis Nabi. Kalau Quran kata, Nabi pun sebut lagi, qala Rasul man taraka salatal asr muta'ammidan faqad habita amaluh. Barang siapa sengaja meninggalkan satu sembahyang, satu tinggal dengan sengaja, faqad fa ijabah jawab, qatil qasam sumpah, maka demi sesungguhnya terhapuslah semua pahala-pahala amalan yang lain. Habis. Tuan-tuan, ini nak cerita Isra' Mi'raj, nak cerita tentang kehebatan ibadat solat. Maka sebab itulah tuan-tuan, bagi saya mengatakan, siapa yang tak sembahyang, siapa tak mau sembahyang, orang yang sengaja pilih jalan ke neraka. Dia sengaja pilih jalan ke neraka. Kalau dia sendiri pilih jalan ke neraka dan dia mati, biarlah, sayonara, gubah, you pergi neraka. Tapi yang jadi sedihnya, bila ada orang tak sembahyang meninggal dunia, kita sibuk-sibuk nak tolong dia, nak bantu dia tahlil 3 malam turut-turut. Buat apa? Saya bukan anti tahlil, tidak. Cuma nak beritahu tuan-tuan, kalau orang tu tak sembahyang, dia tak nak sembahyang, dia pilih jalan ke neraka, dia nak masuk neraka, biarlah dia pergi masuk neraka.